Kalau hasil getah kita masih kurang, nak tahu mana silapnya? Let's go! Ramai pekebun kecil kecewa apabila hasil getah tidak seperti yang diharapkan. Pokok dah tanam bertahun-tahun tapi hasil masih rendah. Ramai orang ingat masalahnya sebab pokok tak menjadi. Tapi sebenarnya banyak masalah berpunca daripada cara kita urus kebun dan kita jaga. Ada yang guna anak pokok yang tak berkualiti, baja yang tak cukup, rumpai tak dikawal dan cara menoreh pun tak betul. Sebab itu, Lembaga Getah Malaysia memperkenalkan MSNR untuk membantu pekebun kecil mengurus kebun dengan cara yang betul dan mampan. Dalam MSNR, Amalan Pertanian Baik ataupun APB menjadi panduan penting supaya kebun dapat diurus dengan lebih teratur dan berkesan. Daripada memilih anak pokok, pembajaan, kawalan rumpai sehinggalah cara menoreh, semuanya perlu diberi perhatian. Apabila setiap peringkat dijaga dengan betul, pokok pun lagi sihat, hasil pun lagi tinggi. Industri getah negara kita dibangunkan melalui penyelidikan dan teknologi selama bertahun-tahun. Daripada pembangunan klon, kawalan kualiti bahan tanaman sehinggalah teknik pembajaan dan penorehan. Semuanya telah mempunyai panduan. Lembaga Getah Malaysia juga sentiasa membantu pekebun kecil melalui khidmat nasihat dan pemantauan di lapangan. Tapi, kalau cara yang betul tidak diamalkan, hasil tetap tidak memuaskan.